Nak bagi apa so kalau korang kat luar sana, kalau nak tahu apa hadiah nak bagi dekat couple korang, so hari ni korang kena dengarkan bersama Iwan dengan Syaz, sebab kita orang akan share dengan korang hadiah apa yang patut korang bagi. Tak kisahlah macam birthday ke, anniversary ke apa. So korang kat luar sana, kalau korang buntu nak bagi apa, so hari ni kita orang dengan Syaz akan selesaikan segala masalah korang di Makan PCM. Tapi korang kena janji kena dengarkan kita orang daripada pukul 8 sampai pukul 11 di My Campus CM. Alright, so korang jangan lupa untuk download aplikasi kami di Play Store dan di App Store. Korang search je My Campus Jarak Radio ataupun di website kita orang www.mycampusradio.com. Tapi sebenarnya bukan je boleh dengar kat website je, korang boleh dengar juga dekat kita orang punya Facebook. Korang search My Campus Jarak Radio. Kat belah kiri bawah home tu ada listen online here. Kat situ pun korang boleh juga tengok segala apa topik yang kita dah up. Ataupun kalau korang nak bagi sebarang pandangan atau feedback, korang boleh pergi terus ke Facebook, ataupun korang boleh borak-borak dengan kita orang di Twitter. Korang search je @mycampusradio, tapi bukan huruf C tapi huruf K. Alright, so kalau korang kat luar sana nak tahu apa hadiah nak bagi dekat couple korang kat luar sana, korang kena dengarkan kita orang di My Campus AM. Jom berbahang bersama. Anda masih lagi bersama Iwan dan Syaz di My Campus AM. So hari ni korang jangan risau, sebab kita orang akan selesaikan masalah korang untuk orang kata bagi hadiah. Orang kata tak kisahlah anniversary ke, birthday ke kan. Untuk lagi? Wedding ke. Wedding nak bagi. Selepas wedding? Selepas wedding. Mungkin kat luar sana ada yang dah kahwin tak tahu nak bagi apa kan. So hari ni kita orang akan selesaikan masalah korang. So korang jangan risau, sebab Iwan, kalau Iwan seorang, Iwan memang lost. So at least macam ada Syaz ni, macam ada lelaki dan perempuan, maksudnya okay, dua-dua kita boleh berfikir sama-sama. Side lah. Side lelaki boleh bagi apa, side perempuan pun boleh bagi apa. So antara yang kita boleh bagi, apa abang sebut tadi, kita boleh bagi boleh bagi hadiah. Boleh bagi hadiah. Yang antaranya kita boleh buat DIY. Contoh dia, kita boleh buat benda yang tak payah pakai banyak duit sangat lah. So benda ni kalau kita buat sendiri, benda ni macam bermakna lagi daripada duit. Yelah, contohnya macam sebab student kan semuanya ada duit, betul tak? So maknanya kita try jimatkan kos. Di samping tu bila kita buat benda tu DIY, so maknanya kita punya couple akan, orang kata, lebih makna lah, appreciate apa benda yang kita buat. So salah satunya boleh buat buku album. Maknanya kita letak gambar-gambar. Kita kumpul lah gambar daripada first diorang start dating ke, sampai diorang sampai sekarang lah. Contoh berapa lama diorang tempoh diorang dating ke. Lepas tu Iwan ada terfikir satu benda juga. Macam contohnya macam korang try cari satu box kecil kan. Lepas tu waktu buka box tu, yang atas tu korang tulis remember when. So kat kotak kat bawah tu korang akan sediakan banyak kertas. So apa momen-momen yang korang ingat, orang kata sepanjang korang couple tu, korang boleh tulis. Maknanya korang tulis, korang letak dekat dalam tu, dan korang boleh jadikan tu juga sebagai hadiah. Tapi Iwan rasa macam tak fair pula. Sebab kalau kita buat, contohnya nak bagi kat siapa? Nak bagi kat siapa? Kat perempuan. So maknanya kita kena tulis dua. Kita kena buat dua kotak kot. Kita buat dua kotak. Satu perempuan, satu lelaki. Yes. Baru maknanya benda tu macam fair sikit kan. Itu antara yang korang boleh buat, macam album atau apa, scrapbook Scrapbook pun boleh juga. Scrapbook tu dia macam mana? Scrapbook ni lebih kurang macam journal juga. So diorang boleh letak gambar, diorang boleh tulis apa pun message ke nak bagi kat perempuan tu ke kat lelaki tu ke. Dia macam lebih kurang macam diary lebih kurang. Dia lebih kurang macam diary. Tapi dia more tu macam buku lukisan lah. Buku lukisan. Alright, bagi Iwan tu benda yang agak cool juga. So yang kedua, apa yang korang boleh buat, ni idea yang orang kata paling best juga. Korang boleh pergi ke Central Market ke, tak kisah orang kata tempat-tempat art. Contohnya macam kadang-kadang pavilion pun ada tempat-tempat orang melukis kan. Macam dekat Bukit Bintang pun ada. Korang cari tempat yang ada pelukis ni, korang lukis gambar korang berdua. Maknanya benda tu korang, tapi janganlah beli satu, macam kata lah, benda kena fair. So kita beli dua. So benda tu korang boleh simpan kat rumah sebagai frame. Maknanya tak adalah macam, kalau macam kita bagi frame gambar biasa, semua orang boleh buat, betul tak? Try to buat benda yang different lah. Different lah. Maksudnya macam korang, maksudnya bila melukis tu, korang akan nampak gambar tu lain sikit daripada gambar yang korang snap biasa. Sebab kalau snap biasa kita boleh buat kat kedai kan. Boleh. So benda tu tak nampak lah, orang kata contoh pengorbanan lah, kod-kod kan. Tapi kan ada juga Syaz pernah nampak lah. Orang tempah yang kita jahit tu. Jahit jadikan bentuk gambar. Maknanya macam kain macam kain. Tapi diorang minta orang tu jahit gambar. Dekat mana?
Dekat rumah kawan Syaz ada benda tu. Oh, cool. Maksudnya dia selain daripada orang kata lukisan, sebenarnya dia boleh sebenarnya menjahit Jahit dalam bentuk gambar. Oh, cool. So bagi Wan tu memang cool lah sebab tak pernah lagi nampak. Sebab selalu macam kita nampak orang kalau jahit tu macam lukis gambar biasa-biasa teko apa semua macam tu kan. Tapi yang ni pelik lah Syaz nampak tu gambar dia orang jahit. Oh, cool. Alright, so selepas ni kalau korang nak tahu apa lagi, korang kena dengar kita orang di Marketplace AM. Tapi sebelum tu korang dengarkan lagu daripada Black Terror iaitu Blooded Terror hanya di Marketplace AM. Jom berubah bersama.